Tak nak rugi bila simpan emas, ada 3 perkara penting yang perlu kita tahu. Yang ketiga tu paling penting, kalau tahu skamer pun takut nak dekat. Yang pertama, simpanan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Bukan beli hari ini, nak jual minggu depan, nak jual bulan depan ataupun nak jual tahun depan. Yang kedua, beli emas tak ada pendapatan seperti hibah ataupun dividen. Keuntungan simpanan emas berdasarkan kenaikan harganya sahaja. Jika ada yang datang kata emas boleh beri dividen tahunan ataupun bulanan, hati-hati, itu penipuan terbesar. Yang ketiga yang paling penting tadi, beli emas mesti dapat emas. Kalau beli 0.5 gram, dapat emas 0.5 gram. Kalau beli emas 1 gram, dapat emas 1 gram. Kalau syarikat yang tak boleh nak sediakan emas kita pada bila-bila masa yang kita nak, atau syarikat nak keluarkan emas kita tu cerewet sangat prosesnya, hati-hati, itu adalah scammer. Ingat, scammer yang bertopengkan emas memang ramai dan sangat profesional. Tapi itu tak bermaksud kita tak perlu beli emas. Yang salah ialah individu ataupun syarikat emas. Emas sama sekali tak salah. Emas tetap logam mulia yang hanya Allah saja boleh menciptanya. Bagi yang belum lagi ada simpanan emas 999.9 dalam bentuk gold wadina begini, boleh mulakan simpanan emas di Public Gold dengan menabung saja serendah RM100 di dalam akaun emas GAP Gold Accumulation Program. Bersedia nak saya bantu tunjukkan caranya? Boleh klik link di bio, tekan daftar percuma. Ada RM100 pun dah boleh bermula.